Tema yang diangkat pada kali ini yaitu Al-Quran membentuk syakhsiyah mulia, amat bertepatan dengan realiti semasa masyarakat kita hari ini. Ummah sedang berhadapan dengan berbagai cabaran sosial dan krisis nilai yang semakin runcing, bukan sahaja di peringkat tempatan, bahkan di peringkat global. Peruntuhan moral, kekeliruan identiti, krisis akhlak dan hilangnya pedoman hidup semakin ketara dalam masyarakat. Kebimbangan terbesar yang sewajarnya dilihat secara makro yang menipu umat Islam pada hari ini adalah kejahilan terhadap agama, tidak memahami agama, tidak menghayati ajaran Islam, sehingga tidak melaksanakan ibadat asas seperti solat, akhirnya membuka pintu kepada berbagai bentuk kerosakan sosial. Atas kesedaran inilah Kerajaan Negeri Kelantan mengambil pendekatan yang berani dan berpandangan jauh dengan memasukkan tidak memahami agama dan tidak menunaikan sembahyang sebagai indikator jenayah yang mesti diambil penekanan serius. Langkah ini bukan bertujuan menghukum semata-mata, tetapi untuk menyedarkan masyarakat bahawa kejahilan agama adalah isu pokok yang perlu ditangani secara menyeluruh. Ummah hendaklah diberi kesedaran untuk kembali kepada penyelesaian Islam. Al-Islam wal Islam adalah suatu penyelesaian. Dengan Al-Quran itulah Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya, dan dengannya Tuhan keluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman yang terang benderang dengan izin.